9 Ramadan. Ramai orang tanya, kalau kita buka puasa, kita nak makan berat dulu ke nak makan ringan dulu? Sunnah Nabi ni iftar ataupun buka puasa berat dulu ke ataupun iftar ringan? Yang mana dulu kan? Ada yang kata Nabi iftar ringan dulu, sebab Nabi mula buka puasa bukan kurma dulu kan. Ada yang kata tak, Nabi buka puasa terus, lepas tu barulah Nabi solat. Sebenarnya yang mana sebenarnya sunnah dia? Dia macam ni. Kita kena tahu bahawa hakikat Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka ni makan sikit. Kurma tu adalah makanan asasi dia. Kurma tu adalah makanan ruji dia. Kita sekarang ni makanan ruji kita adalah nasi. Jadi kita makan kurma ni untuk mendapat keberkatan sunnah Nabi SAW. Kita mungkin makan sebiji je ataupun 2 biji, 3 biji je. Nabi SAW makan kurma bukan sikit-sikit. Dalam hadis yang biasa Nabi SAW, hari-hari biasa lah, bukan bulan Ramadan, Nabi makan kurma pagi-pagi kan. Nabi kata makanlah buah kurma. Nabi suruh makan buah kurma ni, ataupun Nabi kata siapa yang makan buah kurma pagi-pagi 7 biji setiap hari pagi-pagi makan 7 biji. Maksudnya itulah makanan asasi Nabi, dan hakikatnya Nabi SAW makan sikit. Jadi kita tak bolehlah nak kata Nabi SAW ni buka puasa makan ringan dulu, kemudian Nabi makan berat. Mana ada nasi? Nabi nak makan berat apanya? Nabi buka puasa itulah dia, makanan Nabi itulah dia. Dan kata isteri-isteri Nabi rahimahumullah radhiyallahu anhum ajma'in, kadang-kadang rumah Nabi ni ada sebulan Nabi SAW tak jumpa daging pun. Maksudnya Nabi ni makan yang berasaskan tumbuhan je, macam roti, gandum, itu je Nabi makan selama sebulan. Tak jumpa pun benda-benda yang dimasak, benda-benda yang berdaging, berprotein, Nabi tak jumpa pun. Nak kata betapa sikitnya Nabi SAW makan. Jadi sunnahnya apa? Jawapannya sunnahnya ikutlah kita. Yang penting adalah kita melihat kepada kondisi ataupun macam mana kita sendiri, kita kenal badan kita. Kita tahu kalau solat kita ni akan terganggu, terutamanya kalau makanan tu telah dihidangkan. Jadi makanlah dulu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kalaulah datang waktu Isyak sedangkan makanan malam sudah tersedia, maka mulakan dengan makan dulu. Para ulama kata apa? Supaya solat kita ni solat yang khusyuk, solat kita ni solat yang tidak terganggu. Jadi kalau katakan makanan telah pun terhidang dalam bulan Ramadan, dan perut pula dah lapar, jadi makanlah dulu supaya kita tidak terfikir tentang makanan sewaktu solat, dan supaya kita solat dalam keadaan tenang lah. Kita taklah solat tergesa-gesa sebab nak takut makanan habis ataupun takut makanan tak dapat. Jadi kita solat dalam keadaan tenang. Melainkan kita ni dah tahu yang kita ni biasa je makan sikit, jadi makanlah sikit. Kemudian nanti sekarang selepas tarawih nanti, waktu moreh nanti, barulah kita makan banyak sikit, ataupun kita makan lagi sekali. Tapi apa-apa pun, yang terbaik adalah makanan yang sederhana. Tidak ada makan langsung, dan janganlah makan terlalu banyak, sebab sebaik-baik amalan adalah amalan yang sederhana. Tapi semua orang melihat kepada kondisi masing-masing. Siapa yang telah tersedia, telah terhidang makanan dia waktu solat, jadi dia makan dulu. Siapa yang dia belum hidangkan makanan dia, bolehlah dia buka puasa, betul dia solat dulu, kemudian dia nak makan dengan tenang. Wallahu a'lam.